Yang berusaha, barisan Hakim yang arif, lagi bijaksana. Barisan panel penilai yang setia dengan kejujurannya. Guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam bahasa jiwa bangsa. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk sekadar berdiri. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk sekadar berbicara. Tetapi berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan Negara. Hadirin sekalian, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa Melayu adalah jiwa bangsa, bahasa kebudayaan. Dan yang paling utama, ia adalah tonggak perpaduan yang menyatukan kepelbagaian kaum di Malaysia. Hadirin sekalian, sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi di Nusantara sejak berabad-abad lamanya. Di Malaysia, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang membolehkan rakyat daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan dan lain-lain untuk berinteraksi dengan mudah. Apabila kita menggunakan satu bahasa yang sama, jurang komunikasi dapat dihapuskan. Kita tidak lagi melihat perbezaan, tetapi melihat persamaan. Inilah keindahan bahasa kita. Ia menjadi jambatan yang menghubungkan hati ke hati tanpa mengira latar belakang budaya. Bayangkan, jika kita tidak mempunyai bahasa perantara, sudah tentu perpaduan sukar untuk dicapai. Hadirin yang dikasihi, melalui sistem pendidikan negara, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah kebangsaan. Hal ini bermakna anak-anak kita dari sekecil usia di tadika hingga ke Menara Gading disemai dengan ilmu dalam satu bahasa yang sama. Apabila ilmu disampaikan melalui bahasa Melayu, nilai-nilai murni dan pemahaman budaya tempatan dapat diserap dengan lebih berkesan. Generasi muda dididik untuk memahami acuan pemikiran Malaysia yang mendahulukan toleransi, hormat menghormati dan kerjasama. Justeru, bahasa Melayu dalam pendidikan bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk melahirkan masyarakat yang berfikiran satu hala, iaitu ke arah perpaduan. Hadirin yang mulia, bahasa Melayu merentasi budaya melalui seni, sastera dan media sosial. Filem, lagu dan sastera yang menggunakan bahasa Melayu mampu menyentuh jiwa semua kaum. Apabila lagu Rasa Sayang dinyanyikan atau filem-filem P. ditonton, semua rakyat Malaysia merasakan sebagai milik bersama. Bahasa Melayu telah menjadi simbol identiti kebangsaan. Ia membuktikan bahawa perpaduan tidak perlu datang daripada pengorbanan budaya asal, tetapi melalui penerimaan satu bahasa yang mempersaudarakan kita semua.
Bahasa Melayu ialah bahasa yang menyatukan, bukan bahasa yang memisahkan. Hadirin yang saya hormati, kesimpulannya, bahasa Melayu adalah tonggak, tiang dan pasti kepada perpaduan negara Malaysia. Ia adalah warisan yang perlu dipelihara dan dimartabatkan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memperkasakan penggunaan bahasa Melayu bukan sekadar di bibir tetapi di dalam hati. Janganlah kita malu menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian. Sebagai menutup bicara, izinkan saya menyampai seuntai pantun. Tinggi sungguh pohonku ini, tempat hinggap burung tempua. Bahasa Melayu jati diri, tonggak perpaduan seluruh jiwa. Sekian sahaja pidato saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.